为了庆祝春节 Dharma Kirti 10将举办一系列活动，包括挂灯笼、开佛灯以及消灾法会。为了庆祝春节，举港 Dharma Kirti 10进行了一系列准备工作，包括在寺庙院子里挂灯笼，以及向需要帮助的信徒分发爱心包。Dharma Kirti 10的筹委会主席 Prastika Jyoti Saputra 表示，在春节庆祝活动的高潮之前，将进行寺庙的清扫，在春节前夜点灯，直到一起庆祝春节。Persiapan Imlek sendiri kita udah mulai dari minggu-minggu lalu. Kalau dari minggu-minggu lalu kita udah menyiapkan lampion di depan tadi dan juga ada pembagian bansos atau paket kasih dari kami kepada umat-umat yang membutuhkan nih. Jadi dari paket kasih tersebut kita membantu mulai dari bahan-bahan pangan seperti telur, seperti beras dan lain-lainnya untuk membantu umat-umat kita yang sedang membutuhkan serta berbagi kebahagiaan dalam kebahagiaan kita di perayaan Imlek kita tahun ini. 全球华人社区将庆祝公元2576年空自历或2025年春节。这一天是2025年1月29日。根据农历，2025年春节是木蛇年的开始。